Dua pegawai imigresen mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas pertuduhan bersetuju menerima wang berkaitan tugas rasmi, manakala seorang penolong penguasa imigresen didakwa atas tuduhan pecah amanah. Syamsul Hizamsudin 50 tahun, Muhammad Asraf Tukiman 48 tahun dan Rohaya Hamzah 39 tahun membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Kamal Arifin Ismail. Syamsul Hizam yang juga pegawai imigresen kanan grade KP2 di Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia KPS Johor didakwa bersetuju menerima wang tunai RM8,000 tanpa balasan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di sebuah rumah di Jalan Pahlawan Bukit Sarjana antara 7 hingga 8 Julai 2025. Sementara itu, Muhammad Asraf yang bertugas sebagai pegawai imigresen grade KP2 di AKPS Pejabat Imigresen Bangunan Sultan Iskandar BSI pula menghadapi 3 pertuduhan menerima wang berjumlah RM6,490 melalui transaksi bank antara 21 Mei hingga 2 Jun 2025. Siasatan mendapati kedua-dua tertuduh mengetahui wang diterima itu berkaitan tugas rasmi bagi membantu urusan cap keluar dan masuk Malaysia secara tidak teratur tanpa kehadiran pemilik pasport. Mereka didakwa mengikut Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Dalam prosiding sama, Rohaya, penolong penguasa imigresen KP29 dan Bendahari Kelab Kebajikan Rekreasi, Inovasi dan Sukan KKRIS, Jabatan Imigresen Kompleks Sultan Abu Bakar, Tanjung Kupang didakwa menyalahgunakan wang RM61,300 milik kelab berkenaan. Perbuatan itu didakwa dilakukan di sebuah bank di Kulai antara 26 Januari hingga 15 November 2023 dan dituduh mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan. Mahkamah membenarkan Syamsul Hizam diikat jamin RM8,000 manakala Muhammad Asraf dan Rohaya masing-masing RM10,000. Kes ditetapkan untuk sebutan semula pada 27 Februari dan 11 Mac depan bagi serahan dokumen.